sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Bacaan darah seseorang tidak semestinya sama sepanjang hidup. Nilai dalam ujian darah boleh berubah mengikut umur. Perubahan ini selalunya adalah sebahagian daripada proses fisiologi yang normal dalam badan kita. Mari kita lihat perkara ini secara lebih jelas. Jika kita bermula dengan bayi yang baru lahir, bacaan darah mereka sebenarnya agak berbeza berbanding orang dewasa. Contohnya, bacaan hemoglobin bayi selalunya lebih tinggi. Ini berlaku kerana semasa berada dalam kandungan, bayi hidup dalam persekitaran yang berbeza daripada kita di luar. Bekalan oksigen kepada bayi datang melalui plasenta dan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini, badan bayi menghasilkan lebih banyak sel darah merah. Selepas bayi dilahirkan dan mula bernafas sendiri, badan mereka perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan keadaan baru ini. Dalam beberapa bulan pertama kehidupan, bacaan hemoglobin boleh menurun sedikit. Ini adalah satu proses penyesuaian yang normal dalam perkembangan bayi. Apabila kanak-kanak membesar, bacaan darah mereka biasanya menjadi lebih stabil. Namun, dalam tempoh remaja, badan mengalami banyak perubahan hormon dan pertumbuhan yang pesat. Pada masa ini, keperluan nutrien seperti zat besi juga meningkat kerana badan sedang berkembang. Sebagai contoh, dalam kalangan remaja perempuan, bacaan hemoglobin kadang-kadang boleh sedikit lebih rendah berbanding lelaki. Ini boleh berkait dengan permulaan haid serta keperluan zat besi yang lebih tinggi semasa tempoh pertumbuhan. Dalam banyak keadaan, perubahan kecil seperti ini tidak semestinya menandakan penyakit, tetapi lebih kepada bagaimana badan menyesuaikan diri dengan fasa kehidupan yang baru. Apabila seseorang mencapai usia dewasa, kebanyakan bacaan darah menjadi lebih stabil. Pada tahap ini, bacaan normal yang kita lihat pada laporan makmal biasanya merujuk kepada populasi orang dewasa yang sihat. Namun begitu, walaupun dalam kalangan orang dewasa, bacaan darah masih boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor lain. Contohnya, tahap pemakanan, tahap hidrasi, aktiviti fizikal atau keadaan kesihatan umum seseorang. Kemudian, apabila kita meningkat usia ke peringkat warga emas, beberapa perubahan kecil dalam sistem badan boleh berlaku secara semula jadi. Sumsum tulang, iaitu tempat sel darah dihasilkan, mungkin tidak lagi seaktif seperti semasa usia muda. Fungsi buah pinggang juga boleh berubah sedikit dan ini boleh memberi kesan kepada penghasilan hormon tertentu yang membantu pembentukan sel darah merah. Akibatnya, dalam sesetengah individu yang lebih berusia, bacaan hemoglobin mungkin sedikit rendah berbanding orang dewasa muda. Begitu juga dengan beberapa jenis sel darah putih atau platelet yang boleh menunjukkan variasi kecil. Perkara penting yang perlu difahami ialah tidak semua perubahan ini bermaksud ada penyakit serius. Dalam banyak situasi, ia hanyalah sebahagian daripada perubahan semula jadi badan apabila usia meningkat. Selain umur, kita juga perlu ingat bahawa bacaan darah tidak berdiri sendiri. Ia perlu dilihat bersama keadaan klinikal seseorang. Bagaimana keadaan kesihatan mereka secara keseluruhan? Adakah mereka mempunyai simptom? Adakah perubahan bacaan itu kecil atau sangat ketara? Semua perkara ini akan dipertimbangkan oleh doktor sebelum membuat sebarang kesimpulan. Kadang-kadang pesakit melihat satu nombor yang sedikit di luar bacaan normal lalu terus berasa sangat risau. Tetapi dalam amalan perubatan, kami biasanya melihat corak keseluruhan, bukan satu bacaan sahaja. Sebab itu sedikit variasi dalam bacaan darah seringkali adalah sesuatu yang biasa. Ia juga boleh berlaku dari satu makmal ke makmal lain, dari satu masa ke masa yang lain dan juga mengikut peringkat umur seseorang. Jadi apakah mesej utama yang boleh kita ambil daripada perbincangan ini? Pertama, bacaan darah boleh berubah mengikut umur dan banyak daripada perubahan ini adalah sebahagian daripada proses fisiologi yang normal dalam badan. Kedua, satu bacaan yang sedikit berbeza daripada julat normal tidak semestinya bermaksud ada penyakit. Dan yang paling penting, keputusan ujian darah perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan kesihatan seseorang. Jika anda menerima keputusan ujian darah dan berasa tidak pasti tentang maksudnya, perkara terbaik yang boleh dilakukan ialah berbincang dengan doktor anda.
Doktor boleh membantu menjelaskan keputusan tersebut berdasarkan umur, sejarah kesihatan dan keadaan klinikal anda. Terima kasih kerana menonton. Semoga penjelasan ini membantu anda memahami bacaan darah dengan lebih tenang dan jelas.